kebanyakan orang kita ataupun majoriti orang kita berpuasa dan beraya Idul Adha ataupun Idul Fitri ikut pihak berkuasa tertinggi agama di tempat kita. Kalau di kampung kita ikut Tok Imam, Tok Khatib, Tok Billah. Kalau daerah peringkat wilayah kita ikut Majlis Agama Islam. Kalau peringkat negara kita ikut Chula Raja Menteri ataupun Syekhul Islam. Kerana mereka lah merupakan penguasa agama tertinggi di tempat kita. Bagaimanapun ada segelintir orang kita, terutama hak gelar diri sebagai Puak Salafi. Tapi demo ni bukan Salafi artinya Salafus soleh, tak. Salafi panggilan saja gelar, ngaku dakwah gitu. Demo puasa dan beraya Idul Fitri dan Idul Adha ikut Saudi. Associate Professor Dr. Ismail Lutfi menganggap dalam video lama dia, siapa tak puasa tak layak ikut Saudi, nak memecah belahkan umat Islam. Bukan buat dia nak memecah, bukan dia nak memecah umat Islam, tapi buat tak ikut Saudi tu nak pecah belahkan umat Islam. Orang yang duk menyalahi ingat Arafah tu nak orang santai, ingat malah jangan duk jadi keliru buku ni. Jadi orang jangan kata orang tak turut dia tu tak jangan. Pemimpin kita, Punam. Nah, kamulah mula-mula orang yang buat sebab pada perpecahan. Sebab mu pecah dengan ongkon lo. Sebab kita buat dah. Dak tu baik orang saing kat 100 orang dah saing kata betul kita. Saya turut. Pakai cari penyakit pening. Ini di antara penyakit orang tak turut kita. Nah, kita tu baik dapat 5 tahun dulu kan. So kita turut anak bulan di Mekah. Tak saya turut, tak apa. Bawa tak saya turut, timur pecah belah. Ni padangnya begini, pendirian begini. Bagi amba dah ramai orang. Pelak bin ganjil bin ajaib lah deh. Kenapa? Orang lain makan aku, orang lain pula kena getah. Seperti kata pepatah Melayu. Dia makan aku, gila lama getah naka tu kepada orang lain. Nanti kita tengok nasihat Imam Syafi'i kepada Dr. Ismail Lutfi. Dia nyatakan dalam kitab Al-Um. Assalamualaikum dan salam bahagia adik kakak semua. Selepas mukaddimah dah saleh panjang lebar, amba nak bawa kata-kata Imam Syafi'i yang boleh dianggap sebagai nasihat kepada Dr. Ismail dan semua kita. Walaupun Imam Syafi'i ini sebenarnya menyebut kata-kata tu dalam lebih kurang 1221 tahun lalu, tapi tepat dengan zaman ni. Imam Syafi'i berkata, walau syahida syahidan atau aksar falam yu'rafu bi'adlin atau jurihu falahum an yuftiru. Maksudnya jika ada 2 orang saksi tengok anak bulan, atau aksar atau lebih daripada 2, 3, 4 ke berapa tak ada, tapi tidak dikenali mereka tu orang adil, orang baik. Au jurihu artinya mereka tu saksi-saksi hak 2 ataupun lebih daripada 2 tu telah dijurihu, telah dilukakan, telah didedahkan kepecangan kecacatan mereka. Falahum an yuftiru, mereka tu boleh buka puasa, artinya beraya. Walaupun dia tu bukan orang udul, bukan orang adil, bukan orang yang boleh percaya, dan orang tu tak molek sangat lah dah. Perangai tak molek, tak boleh percaya, kecek bahang ke apa gitu ni. Pak dia morning boleh beraya weh. Nak raya Idul Fitri ke Idul Adha boleh. Tak apa. Imam Syafi'i kata, mana demo tu yakin diri demo tu berdasar kepada yakin demo. Walaupun demo tu orang tak molek, bukan orang adil, bukan orang udul, tapi demo percaya tu. Tengok semua nak boleh. 2 orang tengok, 3 orang tengok, 4 orang tengok. Tak apa. Pak mu boleh pergi raya, tak apa. Lepas tu Imam Syafi'i kata, wa ahabbu lahum an yusallu salatul 'Eid li anfusihim jama'atan wa furada mustatirin. Tu Imam Syafi'i kata, tapi lebih baik bagi mereka untuk nak mendirikan sembahyang raya tu untuk diri mereka saja, secara berjamaah, popular ramai, ataupun sore-sore, secara bersembunyi senyap, tak boleh orang tahu. Tu artinya orang tengok nak boleh, yakin kata tengok nak boleh, tapi dia tu bukan orang boleh dipercayai. Dia boleh beraya, beramai-ramai pergi sembahyang raya, beramai-ramai, tapi senyap-senyap, ataupun raya sore diri tapi senyap-senyap, tak boleh tengok ke orang. Artinya dia morning, orang biasa ni tak boleh sembahyang sejid, tak boleh sembahyang di musalla, dalam pada-pada tak boleh. Sebab apa? Orang tahu. Orang tahu kalau sembahyang satu, dia kena sembahyang senyap-senyap. Beramai-ramai pun sembahyang di rumah, jangan orang tahu. Ni Imam Syafi'i kata gitu. Sejid tak boleh.
pada lah. Ni Imam Syafi'i pandangnya, Imam Syafi'i ijtihad Imam Syafi'i. Patut Imam Syafi'i tambah lagi. Wa nahaituhum an yusalluha zahirin. Aku larang mereka mendirikan semaya raya tu zahirin secara terang, secara terbuka. Dia tak saya larang. Dia tak saya baca tu. Maksudnya sepatutnya tahu saya hari ni lah. Atas semaya sejid tak boleh, semaya pada tak boleh, kena semaya nusuk. Kena semaya sembunyi. Wa innama amartuhum an yusallu mustatirin. Sebaliknya aku suruh mereka tu semaya mustatirin secara tersembunyi. Wa nahaituhum an yusallu zahirin. Aku larang nama tak sewi semaya secara zahir, secara nampak, secara jelas, li'alla yunkar alaihim, supaya orang lain tidak engkar mereka. Kata mung ni tak betul lah apa kah gitu ni. Jadi tak seperti tu. Wa yatba ahli al-fiqh, dan ahli firqah orang yang nak buat pecah belah ni pun yatba. Artinya nak sangat-sangat firqah nak pecah belah orang ni untuk nak mencah belahkan orang awam Islam. Ni siapa? Ahli firqah. Orang yang duk bekerja sama-sama nak buat pecah belah orang Islam ni siapa? Tu dia mau bahas lagi lah. Dan patut saya lagi kata-kata Imam Syafi'i, wa hakadha law syahida wahidun falam ya'dil walam yasahu ila al-fitru. Maksudnya begitu juga jika hanya seorang lelaki saja tengok anak bulan. Pada dia ni bukan terbilang terkenal sebagai orang yang adil, orang yang boleh percaya, orang baik. Tapi dia percaya kita tengok, maka dia boleh beraya. Ni berdasar kepada keyakinan sendiri lah. Walaupun dia orang tak molek, bukan duduk jadi tak molek. Semua manusia ni macam tu lah. Kadang-kadang kita kata dia tu tak molek, orang tak bagus mana, pasti teruk sangat lah kita kata dah. Tapi dia percaya, dia tengok dia nak bulan, dia boleh raya deh sore dia. Wa yukhfi fitrahu. Tapi dia sembunyikan raya puasa dia tu. Li'alla yusi'a ahadun az-zannu bihi. Supaya tidak ada orang seka buruk terhadap dia. Dia orang tak ada sara mana dah. Main duk semaya, main duk raya sore dia, aku raya dah weh, aku raya dah weh. Kalau raya puasa ni dia duk takbir dah, macam mana ke raya haji ni semula lembu semula kambing dah ke dah, ada sebagai isyarat, sebagai raya orang. Imam Syafi'i kata tak boleh buat gitu. Wa yusalli al-aida li nafsihi. Patu dia semaya aid semaya raya tu sore dia di rumah. Dia semaya raya sore dia di rumah. Walaupun dia ni bukan orang malak sangatlah deh. Tu Imam Syafi'i kata gitu. Summa dia kata lepas tu Imam Syafi'i kata yashhadu ba'da insya'a al-'ida ma'al jama'ah. Lepas tu dia boleh tengok kebijaksanaan Imam Syafi'i. Dia boleh pergi semaya pula kalau nak. Kata semaya tak apa dah. Kalau dia nak, dia boleh pergi semaya ma'al jama'ah dengan orang ramai. Raya dengan orang ramai. Hak raya hari lain. Tak apa, buat macam tu tak apa. Imam Syafi'i kata fayakuna nafilatan khairan lahu. Maka jadilah semaya raya hak kali kedua ya waktu nafilatan sebagai semaya sunat khairan lahu, lebih baik kepadanya. Lebih baik dia suruh macam tu. Imam Syafi'i royak kata ya rumah ya semaya dah di rumah, tapi dia kata boleh mungkin semaya dengan orang ramai pun sebagai semaya nafilah, sebagai semaya sunat deh khairan lahu, lebih malak bagi kamu, kerana orang tak nampak memburuk dah nampak memolek lah gitu deh. Tengok betapa baiknya nasihat Imam Syafi'i. Orang tak semaya ikut ulil amr, tak semaya ikut orang ramai sangat molek, dan ada hikmah, ada kebijaksanaan yang maha tinggi. Ni 1221 tahun lalu nasihat ni saya giltak kepada Dr. Ismail Lutfi juga, supaya pilih kebijaksanaan ni, supaya fok salafi tu pun pilih kebijaksanaan ni. Tak semaya di tempat awal, tak semaya di masjid, tapi kena semaya senyap-senyap saja jamaah di rumah. Pok demo ke berapa hotel rumah, kalau demo ada 1000 orang, buatlah di rumah masing-masing pakai pergi semaya. Tapi tak boleh semaya masjid, tak boleh semaya di musalla tu pada pada pasir ke mana-mana ke, tak boleh. Mengikut Imam Syafi'i adik kakak. Apa yang amba boleh buat kesimpulan di sini, Dr. Ismail Lutfi duk tuduh orang kita duk turut ulil amr ni adalah orang yang nak buat pecah belah. Mana tak betul. Mengikut pandangan Imam Syafi'i. Begitulah adik kakak yang amba boleh kongsi dalam video ni. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.